Kalau dia ajak bergaduh, kita larilah. Kita buat tak tahu je macam okey. Kalau dia nak tuduh lantak, biar dia cakap seorang, biar dia menyalak. Tapi tak ada. Very lucky to have Jad dengan wife dia pun bagus. Kalau saya dulu dah beranak, dia datang. Kalau saya pergi Singapura, cari dia orang. Family dia orang. Itu je pun aku ada. Sama seperti orang lain, kehidupan berumah tangga selebriti ada yang tidak kekal lama dan berakhir dengan penceraian. Biarpun berpisah, namun ada antara mereka yang terus mengekalkan hubungan baik tanpa menyimpan dendam. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 9 pasangan selebriti yang masih berbaik walaupun selepas bercerai. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 9. Alisha Amin dan Dr. Farzan Iqbal. Pelakon dan model Alisha Amin dan bekas suami Dr. Farzan Iqbal sah bercerai talak 1 pada bulan Mac 2023. Alisha Amin menjelaskan keputusan bercerai itu dibuat secara baik. Alisha berkata keputusan itu dibuat selepas merasakan mereka lebih selesa sebagai sahabat dan bukannya suami isteri. Masih menyayangi bekas suaminya itu, Alisha berkata hanya perkahwinan mereka berakhir tetapi bukan silaturahim mereka sebagai sahabat. Alisha menjelaskan bahawa mereka sibuk dengan kerjaya masing-masing dan jodoh mereka setakat itu sahaja. 8. N. Ngasri dan Abdul Wafi. Datin N telah mendapat pujian kerana mengekalkan hubungan baiknya dengan bekas suami. Ini dapat dilihat apabila Datin N telah melawat isteri kepada bekas suaminya yang melahirkan anak pada tahun 2019. Seperti yang diketahui umum, Datin N. Ngasri telah pun bercerai secara rasmi dengan suami pertamanya, Abdul Wafi Hassan, pada 25 Mac 2010. Hasil perkahwinan terdahulu bersama bekas suami, mereka dikurniakan 3 cahaya mata iaitu Abdul Waritz, Abdul Wafri dan Nazara Afrozah. 7. Eli Arifin dan Jiggy daripada kumpulan Masin. Penceraian yang berlaku tidak menghalang pelakon Jiggy Masin dan Eli Arifin terus mengekalkan hubungan baik antara mereka. Malah mereka juga tidak berdepan masalah untuk kekal profesional setiap kali perlu bekerja dalam satu produksi yang sama. Kata Jiggy, dia tidak pernah terfikir untuk membuka aib bekas isterinya kerana mengenangkan janji yang pernah dibuat bersama suatu ketika dahulu. Jiggy berkongsi pandangannya susulan ramai pasangan yang sudah bercerai menjadikan media sosial sebagai medan untuk saling berbalah dan membuka aib masing-masing. Sementara itu, Jiggy berkata tindakan berkenaan hanya mengundang pergaduhan berpanjangan dan menggalakkan netizen bercakap serta membuat penilaian sendiri tanpa mengetahui perkara sebenar. Eli Arifin turut tumpang gembira dan mengucapkan tahniah kepada bekas suaminya yang selamat bernikah dengan atlet terjun negara iaitu Nur Dabita Sabri pada bulan Mac 2023. 6. Shira Ijoy dan Jad Ali. Ramai netizen memuji keakraban hubungan penyampai radio Suria FM Sharifah Shahira dan bekas suaminya yang juga penyanyi Jad Ali. Meskipun sudah lama berpisah, Shira atau lebih mesra dengan panggilan Kak Rara berkata tiada sebab untuk mereka bermusuhan kerana masing-masing sudah memiliki keluarga sendiri. Malah dia turut bersyukur kerana sehingga kini mereka masih lagi mengekalkan hubungan silaturahim. Kata Shira lagi, dia sangat bersyukur kerana Jad seorang yang baik. Walaupun bekas suaminya itu seorang rockers, tapi Jad masih tenang dan berkawan dengan orang yang baik-baik saja. Kata Shira lagi, sewaktu dia bersalin selepas berkahwin dengan Ijoy, Jad datang melawatnya dan kalau ke Singapura, dia akan datang berjumpa Jad dan keluarga mereka. Lagipun itu sahaja keluarga yang dia ada. Untuk rekod, Shira dan Jad berkahwin pada tahun 1993 dan berpisah pada tahun 1999. Pasangan ini dikurniakan seorang anak iaitu Alisha. Shira kemudiannya berkahwin dengan pelakon Ijoy Azhari pada tahun 2003 dan dikurniakan 4 orang cahaya mata. 5. Yasmin Hani dan Syahrin. Selepas 10 tahun hidup bersama, pelakon Yasmin Hani akhirnya bercerai dengan suaminya Syahrin pada tahun 2021. Yasmin Hani dan Syahrin berjanji untuk mengekalkan hubungan baik walaupun sudah bercerai demi kesejahteraan dan kebahagiaan anak-anak mereka. Mereka berkomunikasi setiap hari mengenai urusan anak-anak dan mempunyai kalender yang menyenaraikan jadual aktiviti bersama. Semasa bercerai, mereka bersepakat untuk memulakan perjalanan baru secara berasingan tetapi akan kekal bersepakat dalam membesarkan anak-anak dalam suasana yang penuh kasih sayang. Syahrin menegaskan bahawa dia menghormati Yasmin yang sudah mempunyai teman istimewa dan akan sentiasa menjadi ibu bapa yang baik untuk anak-anak mereka. Yasmin Hani mengakui biarpun kadang-kadang berlaku pergaduhan antara dia dan bekas suaminya, namun mereka tetap akan berbaik semula demi anak-anak. Dalam pada itu, Yasmin turut meluahkan rasa syukur apabila anak-anak tidak pernah terjejas disebabkan perpisahan dia dan bekas suami. Untuk rekod, Yasmin mendirikan rumah tangga dengan Syahrin yang juga
juga pemain drum Black Rose pada tahun 2011 dan berpisah selepas 10 tahun berkahwin berpunca daripada tiada persefahaman. Perkahwinan mereka diserikan dengan dua cahaya mata lelaki iaitu Noah Ismail Wong dan Isa Alexander Wong. 4. Imam Mak Imbong dan Shazli. Tiada sebab perlu bermusuhan, pelakon Imam Mak Imbong dan bekas suami iaitu Muhammad Shazli Azhar masih mengekalkan hubungan akrab walaupun sudah bercerai. Imam berkata dia dan Shazli menjaga hubungan baik demi dua putera mereka yang sedang membesar. Malah mereka tidak kekok keluar bersama sehingga ada yang menyangka mereka sudah kembali bersama sebagai suami isteri. Imam berkata mereka tiada masalah sehingga tidak boleh berhubung, malah mereka turut membeli keperluan raya anak-anak bersama-sama. Dalam pada itu, Imam berkata dia tidak menutup pintu hati untuk kembali berkahwin dan menyerahkan soal jodoh kepada Allah sekiranya dipertemukan dengan lelaki yang sepadan. Malah kata Emma, dia juga tidak memandang status atau meletakkan sebarang kriteria dalam mencari calon suami, sebaliknya terbuka berkenalan dengan mana-mana lelaki yang ikhlas mahu berkawan dengannya. Pada bulan Oktober 2024, Emma mendedahkan dia dan Shazli telah bercerai secara baik. Untuk rekod, Emma mendirikan rumah tangga dengan Shazli pada 20 Februari 2020. Hasil perkahwinan itu mereka dikurniakan dua orang cahaya mata iaitu Syarik Gabriel dan Syakil Aryan Shah. 3. Era Fazira dan Engku Emran. Engku Emran mendirikan rumah tangga dengan Era Fazira pada 25 Oktober 2007 dan dikurniakan seorang anak perempuan iaitu Engku Alisha. Walau bagaimanapun, Engku Emran dan Era Fazira bercerai secara baik pada 18 Februari 2014. Kedua-duanya bersepakat mengenai penjagaan anak seperti yang dipersetujui dalam perjanjian penceraian mereka. Era Fazira menyatakan bahawa semua spekulasi mengenai rumah tangga mereka telah selesai dengan pengesahan penceraian dan beliau berharap orang ramai berhenti bertanya tentang perkara itu. Selepas penceraian tersebut, Era Fazira dan Engku Emran tetap bersahabat baik demi membesarkan puteri tunggal mereka, Engku Alisha. Engku Emran juga menzahirkan rasa terima kasih kepada Era kerana menjadi ibu terbaik buat Alisha. Engku Emran diberikan hak penjagaan sepenuhnya terhadap anak mereka, manakala Era diberikan hak lawatan dan bermalam selain cuti sekolah dan hari perayaan. Walaupun mereka bercerai, anak mereka dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh mereka berdua. Mereka kekal bekerjasama membesarkan anak secara bersama. Alisha dikelilingi circle yang menyokong perkembangan positif sejak kecil lagi. Era juga sangat profesional dan menerima baik setiap pasangan Engku Emran apabila Engku Emran berkahwin semula kerana dia tahu pasti pasangan itu akan berada dalam lingkungan kehidupan Alisha nanti. Membina hubungan baik adalah penting untuk kebahagiaan anak mereka. 2. Abi Abadi dan Norman Hakim. Abi Abadi dan Norman Hakim telah bercerai pada tahun 2009 setelah berkahwin pada tahun 2002. Walaupun sudah bercerai bertahun-tahun lamanya, pelakon Abi Abadi sering berkongsi mengenai aktiviti dan kehidupan keluarga besarnya di media sosial. Dia dan suami Muhammad Faizal juga kelihatan sering meluangkan masa bersama keluarga Norman Hakim dan Mimi Suhaiza dan dilihat sebagai sebuah keluarga yang bahagia. Segelintir netizen bertanyakan mengenai kebahagiaan rumah tangga Abi Abadi dan hubungan dengan bekas suaminya Norman Hakim. Abi berkata bercerai ketika anak-anak masih kecil adalah sangat memilukan. Namun dia percaya bahawa penceraian bukanlah perkara yang buruk tetapi ujian daripada Allah. Tentang bagaimana dia boleh berbaik dengan Meme, Abi berkata bahawa masa akan mengubati segalanya dan jangan kalah dengan emosi sendiri. Abi berpesan kepada mereka yang menghadapi penceraian supaya tidak terlalu melayan perasaan kerana syaitan sangat suka dengan manusia yang bersedih atas ujian Allah. Abi juga berpesan supaya ibu atau bapa tunggal untuk merendahkan diri dan mengakui kelemahan diri demi masa depan anak-anak. 1. Sharnas Ahmad dan Nur Nabila. Sharnas Ahmad dan Nur Nabila telah bercerai secara rasmi melalui proses hakam pada 9 Julai 2020. Walaupun sudah berpisah, mereka mengekalkan hubungan baik dan profesional sebagai ibu bapa bersama atau co-parenting demi anak tunggal mereka, Jebat Jaden. Sudah berpisah tapi tetap berbaik demi Jebat. Ternyata sikap matang kedua ibu dan bapa Jebat ini meraih perhatian netizen. Kebiasaannya bila suami isteri berpisah, sukar untuk mereka mencipta hubungan yang baik. Pasti terselit dendam di hati, apalagi salah seorang pernah memulakan hidup baru dengan orang lain. Namun berbeza dengan mereka berdua. Biarpun sudah berpisah, pelakon Sharnas Ahmad dan bekas isteri Nur Nabila mengekalkan hubungan baik antara mereka. Mendirikan rumah tangga pada 31 Mac 2017 dan berpisah pada 9 Julai 2020. Sikap profesional mereka demi membesarkan cahaya mata Jebat Jaden harus diberi pujian. Bukan setakat itu, Sharnas tidak lekang memuji bekas isteri dalam hantaran di laman sosial. Malah pasangan ini juga berinteraksi secara mesra dan bersahaja secara terbuka. Dalam masa yang sama, jika diimbas kembali, tiada kenyataan negatif dikeluarkan oleh kedua-duanya selepas mereka berpisah dan sentiasa ada bersama Jebat seolah tiada masalah untuk berhubung selepas bercerai. Di samping itu, ramai yang memuji sikap Sharnas yang tidak lepas
berlepas tangan dalam menjalankan tanggungjawabnya menguruskan jebat walaupun permata hatinya itu tinggal bersama bekas isteri. Apakah pendapat anda tentang 9 pasangan selebriti yang masih berbaik walaupun selepas bercerai? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.